Macam mana pejabat parlimen dengan Awek? Okey tak hubungan pejabat parlimen? Okey. Okey macam mana tu? Pak Hassan selalu membantu kita apa masalah kita. Dia pun nasihatkan apa yang betul. Tapi sekarang ni Pak Hassan pun dia mungkin akan bersara daripada bidang politik ni. Mungkin dia akan jadi bakal tabir lah. So rasa-rasa siapa yang akan dapat ganti Pak Hassan? Yang Awek rasa lah, yang selalu mewakilkan dia, selalu buat kerja untuk dia. Siapa? Aku biasanya Murad lah. Dia okey tak? Okey lah. Si ni depan dia, patut cakap belakang dia. Biasanya dia lah. Pasal apa? Ni bukan cakap cuma tengah depan-depan cakap kan. Apa ni, orang YB pada kebajikan dia membantu rakyat. Bekerja sama rakyat. Dia tak kira bila. Daripada sejak dia menang bertanding sampai 5 tahun dia penuh. Ni dah dua penggal lah ni. Yalah, dapat. So maksudnya kalau katanya kalau pengganti tu Cik Murad, memang puas hatilah dengan kerja kerja. Saya rasa memang top lah. Dia takut kalau orang dah dapat jawatan nanti dia terus tak ada